apa-apa sahaja itu pengurusan oleh pemerintah. Untuk apa? Berhubung dengan masalah, iaitu untuk masalah rakyat, untuk masalah umum, bukannya untuk masalah pemerintah, bukannya untuk masalah individu, tetapi untuk masalah amat. Jadi apabila kita melihat isu ini, itu yang kami bangkitkan. Di antaranya yang apa yang saya bangkitkan ialah yang pertama, isu hudud. Bagaimanakah kefahaman, sikap dan pendirian kita pada hari ini di Malaysia, di Timur Tengah, di negara barat tentang hudud? Sudah pastinya kita perlu melihat, kita perlu mengkaji apa yang telah berlaku di sekitar kita. Sejak daripada tahun 1972 sehingga 2016, eksperimen hudud telah dilaksanakan di dalam lebih kurang 9 buah negara dan Malaysia hampir-hampir, dan ada pada hari ini cukup. Jadi kalau kita lihat generasi pertama, mereka mungkin ada membuat kesilapan atau ada kelemahan kepada mereka kerana mereka tidak mempunyai data, mereka tidak mempunyai laporan, research, mengkajikan anda. Tetapi pada hari ini, generasi kedua, kita tidak boleh buat silap lagi. Kerana kesilapan yang akan kita buat akan menelan sesuatu perkara yang sangat-sangat besar dan kita tidak akan dapat tepu dalam masa yang singkat. Apa yang berlaku di Mesir, setelah 80 tahun mereka dapat revolusi, tetapi telah melepaskan peluang ini. Akhirnya kita tidak tahu bagaimana mereka ingin mendapat keyakinan rakyat. Adakah 80 tahun akan datang? 20 tahun? Itu tidak tahu. Jadi apa yang pada hari ini adalah kita perlu melihat, mengkaji data-data, histori pengalaman. Jadi apa yang saya bincangkan dalam satu artikel tersebut adalah melihat bagaimana model-model hudud di dalam negara-negara yang telah diamalkan, seperti di Sudan, di Pakistan, di Nigeria, di Pakistan dan beberapa buah negara yang lain. Umumnya laporan-laporan yang dibuat oleh Amnesty International dan berbagai laporan mempunyai kelemahan-kelemahan, bukan akibat daripada kelemahan prinsip atau syariat Islam itu, tetapi adalah kelemahan tatbiqus syariat dan kelemahan daripada orang yang melaksanakan syariat itu. Kerana realitinya apabila untuk melaksanakan sesuatu, kita mesti mempunyai kekuatan, bukan saja dari segi political will, tetapi kekuatan ilmu memahami syariat Islam itu sendiri. Jadi ini yang ingin dibawa dalam buku ini, ialah untuk membuka minda, membuka mata, menerbitkan satu wacana yang boleh disertai oleh semua secara, saya rasa tidak ada pengecualian oleh semua orang bukan Muslim dan orang Islam untuk membicarakan bagaimanakah bentuk politik Islam atau bagaimanakah untuk menjamin bahawa Islam itu akan bangkit sentiasa relevan dalam waktu pada hari ini, dalam suasana demokrasi, dalam suasana yang paling penting adalah suasana kita perlu tahu bahawa pada hari ini kita akan menemani satu realiti yang dipanggil post-American world. Itu kita kena bersedia. Saya baca buku Farid Zakaria dalam buku dia The Post-American World, ialah selepas ini dunia akan ada dua kuasa besar dunia yang baru. Selepas kejatuhan Soviet Union pada tahun 1991, Amerika mendominasi sehingga hari ini, dan kita lihat bahawa China, India, Brazil dan Russia cuba untuk menyeimbangi. Dan ini kita perlu lihat bagaimana orang Islam, negara-negara Islam, gerakan Islam untuk mendepani post-American world yang akan menjadi lebih getir, lebih sengit lagi cabaran. Setakat itu saja untuk pemulakan. Baik, terima kasih kepada Zulkifli pencerahan yang tak daripada Zulkifli. Tuan Ustaz Haji mati tentang definisi definisi kedua politik Islam. Maknanya esok level tu lah. Itu macam mana? Okey, kita buka soalan lagi. Belum lagi. Saya ingin tanya kepada Ustaz Haji daripada pencerahan yang diberikan oleh Zulkifli menunjukkan bahawa kalau generasi pertama lebih kepada laungan slogan retorik seperti Islam walha, daulah-daulah Islamiyah, itu sifat generasi politik generasi pertama politik Islam. Tapi generasi kedua politik Islam lebih membicarakan tentang perihal rakyat, masalah rakyat. Jadi mungkin Ustaz boleh beri pandangan, adakah mungkin baik atau perlu lagi ada wacana baru? Sebenarnya anak ajak keluar, jadi anak tetap menganggap itu sebagai gagal.
Okey, sejarah kalau kita tengok dulu ada Syiah, lepas tu ada Khawarij. Inilah gerakan-gerakan awal dulu yang mula sekali cakap tentang politik dalam Islam. Orang Ahlussunnah wal Jamaah bukan bermula wacana ni dengan isu politik. Ahlussunnah wal Jamaah ni bermula dengan wacana bincang nak debat dengan Mu'tazilah dalam isu melibatkan apakah Quran itu makhluk atau tidak. Siapa yang menentukan baik atau tidak, akal atau wahyu. Itu debat yang bermula di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dah lahir apa yang dinamakan aliran Asy'ariyah, yang sebelum itu ada aliran Hanabilah, yang Hanabilah itu dikenali sebagai Salafi dan kemudian Asy'ariyah itu dikenali sebagai Kalam. Tapi dalam wacana politik dia bermula dari dua kalangan. Yang pertama adalah Khawarij, yang satu lagi adalah Syiah. Problem wacana politik apabila dibatkan dengan agama selalunya berakhir dengan satu perkara yang cukup menakutkan, iaitu dengan pertumpahan darah. Dan sebelum berlakunya pertumpahan darah, ada satu lagi problem yang berlaku, iaitu takfir, mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Kita tengok contoh, kalau Ikhwan sebagai contoh, dia ada satu tokoh yang dikagumi oleh orang Ikhwan sekarang ini, namanya Syed Qutb. Syed Qutb cuba membangkitkan tulisan beliau, iaitu dalam Ma'ani Fiqh dan juga Fi Zilal Al-Quran, yang bukan Al-Ijtima' Al-Islamiyah. Itu kitab pun tak ada masalah kan, tapi dua kitab ni cukup bermasalah. Saya baca buku kitab ni dan saya tengok, pada saya kitab ni adalah kitab yang tidak wajar dijadikan sebagai manhaj dalam usul. Pada saya lah, mungkin itu setuju sebab dia lebih setuju dengan Aristotle. Okey, jadi bila kita tengok dalam buku-buku tu, perbincangan politik bermulanya tentang tauhid al-hakimiyah. La malakum bima anzalallahu wa la yakunu kafir. Ini hukmu illa lillah. Problem pada Khawarij pada era sahabat sendiri dah dapat takfir. Dia mentakfirkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dikatakan Ali itu sebagai kafir. Kalau dia kata Ali kafir, dia lagi. Masalah dia kata Ali itu kafir, dia susah. Lepas tu kita tengok antara kalangan yang juga bincang tentang politik Islam pada awal dulu adalah Syiah, pun memberi implikasi kepada takfir, iaitu apabila mereka mentakfirkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang mentakfirkan Ali, yang mentakfirkan Abu Bakar As-Siddiq, mentakfirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu bila kita tengok wacana dalam kerangka gerakan Islam apabila wujud nation state, negara bangsa, Ikhwan Muslimin, Syed Qutb pun pandangan-pandangan dia pun membawa kepada takfir, sehingga dia membahagikan masyarakat itu kepada dua, satu masyarakat Islam, satu lagi masyarakat kufur. Maka di situ apabila tidak Islam dikatakan sebagai kufur. Kalau ada bank Islam, jadi bank lain tak dapatkan BKB lah. Kalau ada universiti Islam antarabangsa, jadi UNM ke universiti KB kot. Jadi maksudnya dia hitam dan putih tau. Itu problem dalam pemikiran gerakan Islam. Okey, dulu gerakan Islam selalunya membangkitkan konsep daulah al-Islamiyah. Dia membangkitkan tentang macam mana kita nak memerintah, tatbiqu syariah al-Islamiyah, melaksanakan syariah Islam dalam kerana yang begitu sempit, iaitu melaksanakan hudud. Dan polemik ini dia bukan sekadar berlaku di Malaysia, dia berlaku dekat negara Arab. Kursi mula-mula naik, mana ada polemik yang sama juga tentang pelaksanaan hudud Walaupun dilihat agak liberal Liberal tu bukan makna dia liberal, agak liberal sikit, dia sebebas sikit. Dia bukan nak cakap sekarang. Bahkan Qaradawi sendiri ada buat satu kenyataan yang menyatakan Qul Islam qabla an taqum asy-syari'ah. Laksanakan Islam sebelum kita laksanakan syariah. Dalam masuk laksanakan soal kebebasan dan sebagainya lah, baru kita bincang tentang pelaksanaan syariah hudud. Jadi polemik itu berlaku. Okey, sekarang ni gerakan Islam baru dia cuba nak keluar daripada kerangka itu. Itu pun tak larat dikafirkan. Macam Parti Amanah, dia bawa kerangka Islam, pemikiran gerakan Islam, tapi dia kata kita takkan bincang bab hudud, dikafirkan juga. Dikafirkan juga. Ada orang Amanah di sini. Jadi orang Amanah boleh bawa sebab kita cakap ni untuk membebas orang Amanah sebenarnya. Okey, jadi bila kita tengok polemik tu, okey, start yang pertama, tahu tajuk daulah Islamiah kan? Sekarang dia nak buat rahmat lil alamin. Sebelum ni ada satu tajuk daripada ummah sentrik. Kita berbicara tentang ummah. Macam mana kita nak memastikan ummah kita jadi baik. Kebimbangan saya yang paling besar bila kita bincang tentang ummah, takut-takut kita mengatakan ummah itu adalah orang Islam ni. Dan ketika itu kalau sekiranya kebaikan dilakukan oleh orang bukan Islam, kita tidak akui ia sebagai kebaikan. Sebab itu pada saya, kita kena keluar daripada kerangka gerakan Islam. Pada saya, kita letak satu tanggapan, sesiapa yang melakukan kebaikan adalah kebaikan. Apakah dia Islam ke atau tak Islam ke, Melayu ke, India ke, Cina ke, bangsa sekalipun, kalau itu adalah kebaikan, maka kita kena akui itu adalah kebaikan.
Kalau orang bukan Islam itu melakukan satu tindakan yang adil, kita kena akui itu adalah keadilan. Bukan semata-mata ungkapan yang saya ungkapkan, bahkan itu juga disebut di dalam Al-Quran. Dalam banyak Al-Quran, Allah Ta'ala memuji kebaikan yang dilakukan oleh orang bukan Islam. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memuji negara orang bukan Islam. Orang pas sebelum ini baca ayat Baldatun Thayyibatu wa Rabbul Ghafur. Tanpa disedari kerajaan itu adalah kerajaan orang bukan Islam. Kerajaan Majusi diperintah oleh seorang perempuan namanya Balqis. Yang ada satu riwayat dalam kitab Mafathul Ghaib Al-Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bapa pada Balqis. Dan bapa Balqis confirm tidak Islam. Allah Ta'ala memuji negara yang bukan Islam kerana itu kebaikan. Bila itu kebaikan, Quran mengaku itu sebagai kebaikan. Jadi bila timbul, bolehkah atas nama gerakan Islam bila membawa konsep rahmat selain alam akan memberi implikasi kebaikan? Ya, saya menganggap itu sebagai cita-cita yang baik, tapi saya tak percaya dia akan berjaya. Sebab daulah Islamia, satu slogan yang dibuka begitu hebat adalah sekali memberi implikasi kepada terorisme. Datang pahaman-pahaman yang nak buat negara Islam tapi dalam kerangka yang cukup ganas, namanya ISIS, Boko Haram dan berbagai-bagai nama. Jadi saya rasa kita kena keluar kerangka itu, kita bawa satu kerangka, kita berjuangkan tentang kebaikan. Tidak kira siapa yang melakukan kebaikan, Muslim ke dia, tidak Muslim ke dia, ia adalah kebaikan. Kalau sama-sama melakukan kebaikan, baru tersebar kebaikan. Dan tidak ada alasan lagi orang Islamis menggunakan Al-Quran apabila dia melakukan kejahatan. Tajuk daulah Islamia, negara Islam. Tiba-tiba dia rembat balak, ada ayat Quran dibacakan untuk menghalalkan rembat balak ini. Itu realiti berlaku. Kita melawan pemerintah. Bila kita lawan pemerintah yang melakukan kezaliman, demonstrasi sebagai contoh, makanya keluarlah orang-orang tertentu yang atas nama Islam membacakan ayat Al-Quran, bacakan hadis Nabi yang kita tak boleh tegur secara terbuka. Man arada an yusqa al-sultanin bi amrin fala yudina lahu alaihi. Ini dibaca oleh orang Islam. Pas dulu pun dia tak setuju dengan kupasan man arada an yusqa al-sultanin bi amrin fala yudina lahu alaihi. Dulu pas tak setuju. Kita tak boleh tegur secara terbuka berdasarkan pada hadis itu. Ditawar dengan beribu-ribu takbiran untuk memastikan kita boleh demonstrasi terhadap kerajaan, melawan pemerintah. Tapi hari ini pas yang mengamalkan hadis yang sama. Yang dulu dia menolak dan hari ini dia mengamalkan hadis yang dia tolak. Kenapa benda ini berlaku? Sebab kita terikat dengan satu label yang dianggap suci, yang tertakluk kepada tafsiran. Tafsiran pula yang dianggap suci itu datang daripada ulama dari gerakan Islam. Dan kadang-kadang kita melihat atas sebab itulah apa yang kita cita-citakan untuk membawa kebaikan kepada rakyat tak boleh. Makanya pada saya kalau timbul apakah gerakan Islam bagi wacana gerakan Islam yang baru ini berjaya, saya rasa kita boleh kata berjaya mungkin dalam jangka 10 tahun 20 tahun, mungkin masuk tahun ke 30 40 dan akan gagal balik. Kalau pas itu boleh kita nampak pusingan kepimpinan ulama dalam hampir 40 tahun. Tak dalam 80 gerakan kepimpinan ulama dia naik dengan hebat. Tapi kita tengok era sekarang, kalau 80% kepimpinan ulama bermakna umur dia sudah 34 tahun. Umur kepimpinan ulama wilayah Ibn Faqih bersifas. Kepimpinan ulama itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Iran ni wilayah Ibn Faqih lah. Jiplak daripada Syiah bawa lagi kat Malaysia. Bila ambil konsep kepimpinan ulama itu, wilayah Ibn Faqih itu, kita tengok dia ada satu tahap yang sedang naik dan orang berkat respect. Lebih-lebih lagi tokoh satu tokoh namanya Tunku Muhyiddin Abdul Aziz. Orang masuk pas, orang sokong pas. Tapi kita tengok lagi berbaki 6 tahun lagi kita tengok macam mana kepimpinan itu dimaki oleh orang. Orang tolak, orang troll pemikiran ini. Dan saya rasa mungkin wacana yang sama atas rahmatan lil alamin berjaya. 20 tahun, 30 tahun mungkin. Tapi era 30 tahun itu saya menjagakan adalah era bergagal tadi. Pada saya kita jangan libatkan Islam apabila kita melakukan kesalahan. Islam adalah Islam, manusia adalah manusia. Orang Islam dan Islam dua benda berbeza. Orang Islam, gerakan Islam adalah dua benda berbeza. Apabila gerakan Islam itu lemah, kalau kita menggunakan nama Islam, Islam juga dilihat sebagai lemah. Kita jangan memberi implikasi buruk pada imej agama Islam. Memastikan imej agama Islam itu baik, jangan disebabkan kelemahan gerakan Islam memberi implikasi buruk pada Islam itu sendiri. Allah. Terima kasih. Ustaz Haji. Padu, cukup tajuk. Okey, pinjam menonton kepada saya. Baik Ustaz. Baik doktor. Doktor. Pakai jubah. Jubah ni. Cukup jelas hujah daripada Ustaz Haji. Kita tak perlu pun gerakan Islam dan perlu keluar pada wacana gerakan Islam ini. Mungkin depan saya tanya soalan menarik.
Tunggu untuk doktor. Mungkin baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu Rashid Ghannouchi, Dr. Rashid Ghannouchi, bagaimana dia membuat kenyataan tentang politik Indonesia, politik gerakan Islam di Indonesia. Kita tidak perlukan lagi politik Islam, tapi kita perlukan Muslim Demokrat. Bagaimana pendapat anda? Terima kasih kepada Saudara Majlis. Nampaknya Ustaz Wanji tengah update Facebook dia. Memang biasa keyboard warrior. Okay, Alhamdulillah, kita perlukan ramai ustaz yang boleh buat itu. Boleh dapat sentiasa aktif ilmu-ilmu fasik pada masyarakat. Okey, hadirin dan hadirat rahmatullah Allah sekalian. Sebelum saya mulakan, saya nak ceritakan satu kisah yang sangat menarik dan begitu menyentuh kampung saya. Ini cerita dialog saya dengan anak saya yang pada ketika itu umur dia 7 tahun. Ketika itu PRU13. Bayangkan budak ada satu, nama dia Ifrah. Dalam kereta saya tengah drive untuk hantar soalan yang saya rasa saya pun tak pernah terfikir. Dia kata, ayah rasa kalau Rasulullah hidup pada hari ini, Rasulullah Pati Pas tu Pati UMNO. Kalau Pati UMNO tak boleh sebab penuh Melayu, Pati Pas mungkin. Jadi itu pun saya tak nak jawab. Itu merupakan persoalan-persoalan yang generasi, bukan generasi yang kita ni, tetapi generasi yang akan datang soalan-soalan yang sebegitu. Dan bagaimanakah kita untuk menjawab? Dan sekiranya kita membuat kesilapan pada hari ini, dan apakah yang kita ingin jawab kepada cucu-cucu dan kepada generasi yang akan datang? Ya? Begitu juga satu kisah apabila saya menemu ramah seorang profesor namanya Profesor Al-Ayuti, seorang profesor Mesir di New York University yang merupakan bekas orang berkuah di United Nations. Dan saya menemukan beliau mengajar subjek Law on Terrorism. Beliau menceritakan pengalaman beliau mengajar Navy ataupun US Navy ataupun Tentera Laut Amerika. Jadi dia pernah tanya kepada Tentera Laut Amerika dalam dewan seperti ini. Dia kata, kalau sekiranya dalam dewan ini ada seseorang yang menjerit kalimah Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, apa yang kamu lakukan? Navy kita ada dua saja. Yang pertama, kita akan tembak tepat di kepala, ataupun kita lari sebab takut dia susah bangun. Begitu sekali kalimah Allahu Akbar itu dipesongkan, difahamkan oleh orang Islam bahawa kalimah Allah Akbar yang sepatutnya membawa rahmah itu, tetapi dijadikan sebagai sesuatu yang tidak rahmah, yang marah-marah, yang tidak membawa keberkatan. Sebegitu sekali Islam itu dipesongkan dengan kegagalan kita umat Islam untuk memberikan, untuk memperlihatkan, mempertontonkan keadilan Islam itu sendiri. Sebab pada hari ini kita kena faham bahawa Islam itu kita tidak boleh menegakkan keadilan saja, tetapi kita perlu memperlihatkan bahawa kita telah menegakkan keadilan. Begitu juga kita tidak boleh melaksanakan Islam sebagai seorang Islam, tetapi kita perlu mempertonton dan memperlihatkan bahawa Islam itu ada membawa rahmat kepada masyarakat. Jadi apabila kita berbicara tentang daripada konsep politik Islam kepada Muslim Demokrat, yang ini ada kaitannya dengan wacana-wacana yang disebut oleh Ustaz Wanji ini. Sebab sebelum ini generasi pertama sangat obses untuk beraspirasikan dengan konsep yang dianggap sebagai sesuatu yang menjadi keimanan, menjadi sebagai tuntutan akidah, iaitu menegakkan sebagai negara Islam. Tetapi setelah dilihat, setelah dirujuk, direvisit kembali keadaan tentang konsep daulah Islamiyah itu sendiri, sudah terwujudnya beberapa persoalan yang masih belum dijawab secara tuntas oleh mereka-mereka yang menginspirasikan perkara ini. Ini yang berlaku apabila kita lihat bagaimana Syekh Wahab Sani dalam bukunya Unix and Islamic State dan buku terkini Profesor Wa'il Khalaf, The Impossible State. Apabila Profesor Wa'il Khalaf kata apa? Profesor Wa'il Khalaf kata apa? Bahawa Islamic State is not compatible whatever means, because it's not compatible with modernity. Saya berkesempatan untuk bertalaki dengan Profesor Wa'il di New York University, di Columbia University, bertanya tentang perkara ini. Kerana apa? Kerana jelas prinsip daulah Islamiyah itu mempunyai beberapa perkara yang belum lagi
establishkan bahawa ia merupakan satu tuntutan yang betul-betul genuine dan supaya ia boleh didebatkan dan diwacanakan pada hari ini. Dan ini yang diperlukan yang ada pada hari ini. Bagaimana kita lihat bagaimana Yusuf Al-Qaradawi dan yang terkini Profesor Jasir Auda telah menerbitkan buku Ad-Daulah Al-Madaniyah ataupun dipanggil Negara Sivil, Negara Madani, yang pada saya lebih sesuai, lebih bersesuaian dengan keadaan wakil pada hari ini yang kita perlu. Jadi saya tidak bermakna bahawa saya bersetuju secara 100%, tetapi ianya membuka minda, membuka mata kita untuk terus menerusuri, meneroka tuas, meneroka karya-karya, meneroka untuk terus berfikir untuk melahirkan ilmuwan yang mampu dapat melihat bagaimana wacana-wacana baru negara madani ini dapat diteruskan. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, bahawa walaupun kita lihat bahawa generasi pertama ataupun the so-called Islamis yang dikatakan oleh Ghanouchi yang politik Islam itu mempunyai pelbagai kelemahan, tetapi kita tidak menafikan bahawa pada hari ini kita masih mampu untuk melihat beberapa model yang boleh kita contohi, yang masih sebab dan terbukti bahawa ia boleh dijadikan teladan seperti model Turki. Model Turki merupakan, kita boleh melihat bahawa model yang sedikit berbeza dengan model-model politik Islam yang lain. Apabila kita melihat bahawa model Turki sudah mula tidak membicarakan soal aspek-aspek slogan ini, tetapi mereka lebih kepada memberikan kebajikan kepada rakyat, memberikan keyakinan kepada rakyat untuk memberikan sesuatu, membangkitkan ekonomi dan sebagainya. Yang ini merupakan perkara yang paling asas sebelum apa-apa kita bicara tentang syarat, tentang hudud dan sebagainya. Saya ingin sebut beberapa buku yang menceritakan bagaimana syariat Islam itu sebenarnya memberikan rahmat kepada dunia.